Salam sejahtera dan selamat datang para pendidik prasekolah yang hebat sekalian. Hari ini, kita nak sama-sama terokai satu idea yang sangat penting, iaitu pendidikan pelbagai bahasa atau kita panggil MLE. Cuba bayangkan, kita semua ni macam jurutera. Tugas kita untuk bina satu jambatan. Jambatan yang akan bawa anak-anak murid kita dari dunia mereka yang sedia dikenali ke dunia ilmu yang baru dan menakjubkan. Jom kita mulakan. Gambar ni dah ceritakan segalanya kan? Di satu belah kita ada dunia yang dikenali. Ini dunia anak-anak kita, penuh dengan bahasa ibunda mereka, pengalaman keluarga, budaya mereka. Di seberang sana pula ada dunia yang tidak dikenali, dunia sekolah, dunia akademik. Jadi misi kita bersama adalah untuk membina jambatan yang betul-betul kukuh supaya mereka boleh melangkah dengan yakin, bukan dengan rasa takut. Jadi apa sebenarnya jambatan ni? Inilah dia, pendidikan pelbagai bahasa. Namanya mungkin nampak macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya konsep dia sangatlah mudah dan semula jadi. Kita mulakan pendidikan anak-anak ni dalam bahasa yang mereka paling faham, iaitu bahasa pertama mereka. Dari situlah kita bina tapak yang kuat sebelum kita tambah bahasa-bahasa lain. Okey, mana-mana jambatan yang nak kukuh, mestilah perlukan tiang yang mantap, betul tak? Dalam MLE, tiang yang paling penting adalah bahasa ibunda kanak-kanak itu sendiri. Jom kita tengok kenapa ia begitu kritikal. Tengok ni, jambatan pembelajaran ni disokong oleh 3 tiang utama. Yang pertama, tentulah bahasa pertama mereka. Kedua, pandangan dunia mereka, iaitu cara mereka melihat dan faham dunia sekeliling. Dan yang ketiga, struktur pengetahuan sedia ada dalam otak mereka. Ingat ya, 3 perkara ni bukan kekurangan. Ia adalah aset yang sangat berharga yang setiap anak murid kita bawa masuk ke dalam kelas. Jadi, inilah kuncinya. Bila kita guna masa untuk kuatkan L1 atau bahasa pertama mereka, kita bukannya melambatkan proses belajar tau. Sebenarnya, kita sedang bagi mereka shortcut untuk kuasai L2 atau bahasa kedua. Sebabnya, mereka tak perlu belajar konsep dari kosong. Mereka cuma perlu pindahkan pemahaman yang dah ada ke dalam bahasa yang baru. Bijak kan? Analogi ni memang terbaik untuk jelaskan perkara ni. Cuba bayangkan teori iceberg. Apa yang kita nampak dan dengar kat permukaan, macam kemahiran bercakap harian tu, itu cuma secebis je. Yang paling penting ada kat bawah permukaan air tu. Itulah dia sistem operasi pusat minda mereka. Semua kemahiran berfikir yang kompleks dibina dalam bahasa pertama. Sistem inilah yang jadi enjin untuk semua pembelajaran, tak kisahlah dalam bahasa apapun. Baiklah. Kita dah tahu apa itu MLE dan kenapa ia penting. Sekarang, soalan yang lebih menarik. Macam mana semua ini sebenarnya berfungsi dalam otak seorang kanak-kanak? Jom kita jadi saintis minda sekejap. Cuba tengok gambar ni. Apa yang terus muncul dalam kepala anda? Mesti ada ayam, telur, bakul, sarang, kan? Otak kita secara automatik terus buat kaitan antara semua benda ni. Proses membuat kaitan inilah kunci sebenar kepada semua jenis pembelajaran. Inilah dia prinsip asasnya. Ringkas je bunyinya, tapi impaknya sangat besar. Setiap benda baru yang kita nak ajar, ia mesti ada sauh atau cangkuk pada sesuatu yang dah sedia ada dalam minda mereka. Kalau tak ada kaitan ni, maklumat baru tu akan terapung-apung je dan akhirnya hilang. Sebenarnya ada nama saintifik untuk benda ni, teori skema. Bayangkan minda kita ni macam satu rangkaian atau jaring labah-labah maklumat yang besar, macam dalam gambar ni. Setiap titik macam haiwan atau keluarga tu, kita panggil skema. Jadi, pembelajaran yang betul-betul berkesan berlaku bila kita bantu anak-anak ni sambungkan maklumat baru kepada skema yang sedia ada. Okey, kita dah faham sikit-sikit teori di sebaliknya. Sekarang, kita masuk bahagian yang paling best. Macam mana kita sebagai guru, sebagai jurutera jambatan, nak aplikasikan semua ni dalam kelas kita setiap hari. Inilah soalannya kan, macam mana kita nak tukarkan idea-idea besar ni kepada tindakan-tindakan kecil yang praktikal yang kita boleh buat hari-hari dengan anak-anak murid kita? Okey, ini antara strategi yang paling berkesan. Pertama, gunakan tema yang dekat dengan dunia mereka. Kedua, sediakan pelbagai sudut pembelajaran, raikan minat mereka yang berbeza-beza tu. Ketiga, banyakkan tanya soalan terbuka. Contohnya, apa jadi kalau? Dan yang paling penting, galakkan mereka bermain dan belajar sesama kawan. Persekitaran kelas kita pun main peranan tau. Pastikan ruang tu selamat dan menarik minat. Sediakan pelbagai bahan. Jangan takut guna bahan kitar semula untuk cetus kreativiti. Dan ingat, pembelajaran bukan terhad dalam kelas je. Bawa mereka keluar. Dunia luar tu makmal pembelajaran yang paling besar. Gambar ni, inilah dia. Tengok macam mana guru ni jadi pemudah cara. Dia membimbing, bukannya mengarah.
Ini adalah contoh kelas yang hidup, kelas yang aktif, membina jambatan. Setiap bahan, setiap gambar kat dinding tu, semuanya jadi peluang untuk bina kaidan baru dalam minda anak-anak ni. Baiklah, sebelum kita akhiri perkongsian ni, jom kita zoom out sekejap tengok gambaran yang lebih besar. Penting sangat untuk kita faham yang MLE ni bukanlah satu teknik mengajar yang terpencil. Ia lebih besar daripada tu. Inilah perkataan yang paling penting untuk kita ingat. MLE ialah sebuah sistem. Ia bukan magic, bukan pil yang boleh kita bagi sekali terus jadi. Ia adalah satu pendekatan yang menyeluruh. Apa maksudnya sistem? Maksudnya, semua bahagian kena bekerjasama. Kita sebagai guru yang terlatih, anak murid yang rasa disayangi, bahan mengajar yang sesuai dan juga dasar sekolah yang menyokong. Semua kena bergerak seiring, barulah sistem ni boleh berfungsi dengan baik untuk bantu anak-anak kita. Dan kenapa kita buat semua ni? Sebab matlamat akhir kita jauh lebih besar. Kita nak lahirkan anak-anak yang boleh berfikir secara kritis, yang boleh cakap banyak bahasa, yang bangga dengan budaya sendiri dan pada masa yang sama boleh jadi warga negara yang aktif menyumbang kepada negara. Jadi saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah satu benda kecil yang anda boleh buat esok pagi di kelas untuk mula membina jambatan yang lebih kukuh untuk anak-anak murid anda? Mungkin cuma dengan guna satu perkataan bahasa ibunda mereka. Atau mungkin dengan bertanya satu soalan yang kaitkan pembelajaran dengan apa yang mereka buat di rumah. Semua idea hebat yang kita bincangkan hari ini datangnya daripada bahan-bahan rujukan bengkel kita. Jadi, anggaplah perkongsian kita hari ini sebagai titik permulaan. Teruslah membaca dan meneroka sumber-sumber ni untuk mantapkan lagi amalan kita di dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak atas tumpuan anda.